saya berpandangan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu duduknya di dalam agama kita ialah ia merupakan satu daripada ramuan untuk melengkapkan ramuan-ramuan lain pada mencapai satu benda besar, iaitu orang Islam adalah orang yang hidup berorientasikan tujuan dan fungsi untuk serve a purpose. Dan purpose itulah yang ditakrifkan berdasarkan cabaran yang berlaku dari satu masa ke satu masa. Tetapi dia tidak merupakan satu topik yang jatuh ke dalam daerah konflik dan krisis sehingga kita perlu mengulasnya seperti hari ini. Dan ayat yang mungkin tak ada kaitan secara langsung tapi mungkin nak mengawal keliaran saya lah. Saya sedang rasa otak saya tengah liar ke sana sini nak menjawab soalan ni, ialah apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Asy-Syura. Bila Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan. Allah itulah Tuhan yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, yang di dalamnya itu ada kebenaran. Tapi bukan hanya kebenaran tu ada kembar dia. Bil haqq wal mizan. Keseimbangan, keharmonian. Dalam arti kata yang lain, kebenaran itu tidak boleh berdiri jika kembarnya itu tak dijaga. Dan banyak masalah yang berlaku bukan semata-mata kerana manusia sedang pergi dan balik di antara benar batil, mungkin sudah berada di daerah benar tetapi tidak menemui al-mizan, keseimbangan.